kita cari kita punya coupler kita, model dia lah. So EIC, sorry dia NX, NX EIC NX EIC 202. Ni. Okey ni, NX EIC 202. Okey, revision satu je. And then kita add. Okey, kita add So bila kita dah add tu, kita kena register dulu. Okey, pergi dekat ni bahagian connection ni. Sorry. Dekat sini. Dekat bahagian tag set ni lagi. Dekat bahagian tag set ni tekan register all. So ini ada yang kita masukkan tadi. So kita register dia. So kita ada EIC input. Dan ini dia punya size dia lah. Dia punya bit size dia. Okey, EIC input dan ada satu lagi output. Yang ni output dan input. Kan ada dua lah. Okey, dekat sini kita kena setting EIC output kita ada 18. So macam mana dapat 8 dengan 18 ni, ada kamu boleh tengok dalam slide. Saya dah tunjukkan kamu yang minggu lepas. Dengan 28 tadi ni, dari sini. Dari sini Okay, so next kita akan pergi dekat sini, pergi dekat connection. Okay, kat sini kita akan add connection baru. Okay, so kita tekan add. Okay, yang ni kita ambil. Ni lah 61 yang kita dah register tadi. Okay, so kita ada input dan kita ada output. Ni penting, target variable ni. Target variable ni nak bagi tahu dekat kamu punya PLC yang mana input dan output. Dia nak bagi tahu dekat PLC coupler tu, dia nak beritahu sebagai as a input adalah 100. Nombor dia 100. So kenapa 100? Yang tetapkan adalah Omron yang tetapkan. 100 tu adalah input. Dan satu lagi ni adalah 148. Kenapa 148 sama juga? Omron yang tetapkan sebagai 148 as a output untuk target variable. Okay, size. Ingat tak tadi size input berapa? Size input 28 lah. And then size output 18. Okay, so satu lagi yang kita kena set adalah kita nak data tadi, variable tadi kita ambil daripada coupler. So kita simpan kat mana, kat variable mana. Itu kita set dekat sini, originator variable ni. So input kita letak dekat dalam EIC input lah. Output kita letak dalam EIC output. Ni variable yang kita dah buat kan, itu kan, yang dekat ni yang kita dah buat itu. Okay, okay, so settle ni, settle dua ni, and then kamu boleh transfer to controller. Tekan ni, transfer to controller. Lepas tu ni dia kata ni, okay, yes. Then bila dia keluar macam ni, tekan execute je. Execute, dia transfer to the controller. Kita compare. Okay, no difference was found in the parameter. Maksudnya apa yang kita transfer dia tu dah masuk lah dekat dalam PLC. Ni pun sama jugalah untuk tag.
Okay, so kalau settle ni sepatutnya should be dekat kamu punya ni dah ada bacaan dah. Dah ada reading dah sebab EIC input 20 ni dah connect dengan ultrasonic punya sensor.